Okay guys, Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi tak pagilah, dah pukul 10 lebih ke 11 dah ni. Aku nak bergerak dah menuju ke Hak Jai. Wan dengan Abang Kamal diorang stay lagi, besok balik. Dan aku sepatutnya pun besok balik juga. Tapi yalah, tak ada apa dah kat sini kan. Aku punya jenis bukan suka lama-lama sangat satu tempat ni. Alright, okay Wan, terima kasih banyak. Kena bagi pinjam Y15 yang padu. Okey, hati. Next time kita ride lagi ya. Alright, insyaAllah ada rezeki kita. Okay. Ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi ya. Kata ni, boleh apa nama ni? Sadar Mami 24-25. Cantik. Kita apa? Tembak sana. Kita tembak sana pula. Ini lah kopelnya motor. Beg tambahan. Kamu nampak datang sikit, balik mak. Nasib baik aku dah bawa spare getah ni. Aku dah agak dah. Kalau bawa mentara guru, mesti ada penambahannya. Okey, jom kita gerak menuju ke Hak Jai. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Pukul 9 lebih dah aku mah. Tapi aku tak adalah nak kalang kabut sangat. Sebab apa? Sebab nak ke Hak Jai kan. Ingatkan tadi yang gerak subuh speed ni, tapi tak ada benda. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jumpa lagi. Okay, aku nak singgah Hard Rock Cafe kejap. Nak beli baju lagi. Nanti takut yang baju songkran tu habis. Sebab dia limited edition kan. Abang T-Mac dah beli dah semalam. Aku dah belikan dah untuk dia semalam, baju biru tu. So hari ni ramai kat bikers yang dah balik, dan ramai kat lagi bikers yang stay. So aku buat keputusan nak balik lah menuju ke Hak Jai. Okay, jom kita jumpa lagi ya. Alhamdulillah, settle dah. Kita berurusan di Hard Rock Cafe Phuket. Alhamdulillah. Lain yang dia beli, lain yang dia beli. Aduh. Jom. Ni adik-adik kita ni daripada Kedah. Steady. Jom. Cuaca memang hangat pijo. Kau-kau Ingat tadi nak beli t-shirt, tapi macam tak menarik pula. So buat keputusan belilah sweater. Lawa sweater dia, kualiti lah. Harga pun lawa lah. Okay, kita nak bergerak lah menuju ke, kita akan pergi ke Patalong dulu, Road 41. Kita nak kena Tom Yum dekat sana. So sekarang ni, pagi tadi macam biasa orang bawa apa ni, dapur kecil, beli dekat TikTok, gas botol. Lepas tu pergilah beli untuk nak masak sarapan pagi tadi lah. So dah makan apa semua. Kalau nak pergi kedai makan, faham lah, crowded. Semalam pun kau-kau lah kan. Kau-kau yang ramai, rider yang biasalah dekat masjid tu. Sampai lagi kan, penuh dengan rider lah. Memang penuh kau-kau semalam. Jadi itulah bagusnya kalau datang kat sini, bawa orang kata apa, bawa dapur, bawa gas satu, masak kan, tak kalut. Alright, okay lah. Kita nak bergerak menuju ke Road 41. Hatta mall lah kita. Mall kah? Okay, koma semalam dapat info ramai rider Malaysia kena saman kat sini tau. Ni kita tengah naik bukit ni kan. Kita nak meninggalkan Patong kan. Bila kita naik bukit ni, kita turun. Bila turun ni, kat bawah tu, ngam-ngam kat bawah tu, dia buat kiri dan kanan. Yang nak naik kena, yang nak bawa, yang nak balik, yang nak keluar Patong ni pun kena. Kebanyakannya rider Malaysia. Itu Mak Saleh lah. Mak Saleh biasalah. Sebab ada orang sewa motor kan, tak ada lesen international. Jadi yang Malaysia ni pula yang ramai kena saman ni, sebab lesen yang pakai handphone tu digital. Itu yang menjadi masalah tu. So sekarang ni, yang mana digital, kalau kata nak masuk Thailand, eloklah pergi JPJ, bayar sikit. Diorang kata berapa? 20 Aku pun tak pastilah. Kalau kau mau tahu, kau mau komen kat bawah.
Sebab koma pernah buat. Aku sebab lesen aku renew kat sini ada buat. Sini nak operasi lagi tu. Kat sini dia buat kiri kanan semalam katanya lah. Aku sebab aku ambil 10 tahun tu koi. Memang aku ambil kad fizikal tu lah kan. 10 tahun tu koi. Senang. Maksimum aku tanya dia, bang berapa maksimum boleh ambil, berapa tahun maksimum? Dia kata 10 tahun bang. Saya baiklah 10. Kalau dia kata 20, 30 tahun aku ambil. Bukan apa, senang macam ni lah. Sebab kan aku selalu masuk Thailand, ataupun koma jenis suka masuk Thailand, right? Macam aku masuk Thailand kan. Jadi beli yang orang kata 10 tahun 20 tahun siap-siap. Kan. Tak kalut. Ni PTT sini kejap. Nak beli air kejap. Botol dah beli dah semalam. Beli botol Coca-Cola. Tak kalut kan. Jadi senang. Beli 10 tahun 20 tahun tu senang. In case apa-apa macam ni, selalu kita masuk bila ada Roblox dia akan minta lesen. Bila tak ada, bila kita buka iPhone dia no. Kan dia kata medai. Dia kata dia nak kad juga. Tumpuk. Bila dia nak kad juga kena lah. 1000 baht tak pasal je. Dah kan 1000 baht tu kita boleh beli macam-macam kan. Okey lah, kita sambung balik. Okey Koma, kita singgah kejap. Beli barisan ni direct ni penuh dengan nanas. Dia punya perencar tu sedap ni. Tu Rama. Sini semua sedap. Selalu aku beli masa balik, masa datang. Dia sebelum, kalau kita nak balik sebelum sampai airport. Kalau kita nak datang selepas airport. Sedap dia punya nanas dia Koma. Okey. Nanas dia dah lah. Nanas dia dah lah. Mana? Padu. Jom. Alhamdulillah kita dah sampai di checkpoint Phuket. Boleh tahan tak? Daripada sana ke sini tadi pun lebih kurang dalam setengah jam tak campur berhenti beli nanas dia kan. Cerita pasal nanas padu dah lah sejuk nanas dia. Dia bubur lah. Dia punya asam dia tu tak perlu. Nanas dia tu manis gila. Mana dah apa? Gila nanas dia. Yes. Aneh kau. Mana buah? Dah lah panas. Kena lah buah yang sejuk. Manis pula tu. Asam dia pula padu. Kau liau. Ada mall kita. Ma. Mall kah? Alhamdulillah. Kita nak bergerak dah menuju ke Krabi. Cuaca sangat-sangat panas Koma. Sangat-sangat panas. Tapi ada cara dia. Kalau Koma ride dalam panas macam ni, bahang, ada cara dia juga. Koma kalau Koma seorang ride solo, standby lah air mineral tu kan. Berhenti sekejap, Koma basahkanlah baju, basahkan lengannya, basahkan bahu, dada, kiri kanan tangan. Lepas tu simpan air mineral tu, ride dah balik. Macam tu lah. Kalau aku, siapa lagi mentara guru kat belakang. Standby satu air mineral besar, zero je lah. Padam belakang kan, dekat shoulder kita atas ni kan, bila bawa kalau matahari macam ni, matahari kat belakang, jadi dia akan tembak lah belakang kita kan. Jadi pedih lah belakang kita tu. Jadi letak air. Bila kau membasahkan baju, kau makan rasa sejuk lah. Bila ride kan, bila bawa macam ni kena angin, tapi baju basah, kau makan rasa sejuk lah. Sedap macam tu cara dia. Mall lah kita. Mall lah. Alhamdulillah kita baru melepasi Krabi. Jam tepat pukul 3 dah Koma, 3-4 minit. So tadi masa lepas aku isi minyak tadi, adik-adik ni pun potong jadi konvoi sekali lah. Gerak sekali menuju ke border. Tapi diorang nak ke, aku rasa diorang ke Wan Kelian ni. Tengok plate Penang, Perlis campur-campur lah. Mungkin diorang exit Wan Kelian. Aku akan teruskan perjalanan menuju ke Road 41 lah. Nak kena apa, Tom Yum seafood. Padu Tom Yum seafood dia Koma. InsyaAllah kalau Koma ada rezeki, Koma boleh datang try kena Tom Yum seafood. Cuaca Koma tengok, panas terik lagi. Cara dia je lah macam tu lah. Basahkan baju. Basahkan baju. Juga air. Basahkan baju. Lepas
Lepas tu kau makan rasa sejuk lah badan, tak adalah panas sangat. Itulah petuai dia. Kita mall lah kita. Mall kah? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah sampai di Patalong. Simpang Patalong. Sana kita pergi Hat Nyai ya. Tapi kita nak ke sana kita nak kena Tom Yam. Alhamdulillah jam tepat pukul 5.23. 5.23. Oh, tepat 5 jam lah. Kalau 5.30. Daripada sana tadi pukul 12 lebih. 12.30 lah, lebih kurang macam tu lah. So sini dah pukul 5.30 kan. 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30. 5 jam perjalanan menuju ke Patalong. Masa datang itu hari pun daripada Patalong kita orang ikut jalan sana Pangar tu, sama juga 5 jam juga. 5 jam perjalanan. Cuma jalan dia macam ni lah, best lah. So straight je kan. Sampai dekat, sebelum sampai Suratani tu masuk kiri. Masuk kiri terus sampai lah Pangar. Padu tak padu lah. Jom Malakah. Alhamdulillah sampailah kita ke Road 41 Patalong. Weh, ada je budak motor Oh Allah, takut penuh lah kat dalam tu. Nak makan Jema pun nak makan ke. Ni daripada ni lah tadi ni. Daripada mana tu? Phuket. Alright, sampai dah. Jom. So kita nak makan nanti kita sambung balik. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah kekenyangan. Padu gila kau kena try lah. Yang mana tak pernah datang sini kena try lah. Ambil tom yum seafood. Kau satu mangkuk kunci 2 orang pun kenyang. Kalau satu mangkuk seorang lagi lah. Sampai hanya mesti nak terbegak. Okay, kita nak return balik. Ramai juga rider-rider yang daripada Phuket singgah sini. Singgah sini makan sebab diorang tahu makanan tom yum sini padu. Okey, jam tepat pukul 6.12. Sorry, mata aku pun dah rabun dah. 6.30, 6.32. 6.32. Kita akan sampai Hat Nyai bukan dalam pukul 7.30 kalau santai macam ni. Kan, sebab perut pun dah kenyang. Okey lah, aku nak bergerak dulu menuju ke Hat Nyai. Nanti kita sambung balik Kita kena hati-hati ni, tengok betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom mall lah. Alhamdulillah kita sampai dah Hat Nyai. Allah, duduk simbah-simbah lagi. Tak habis lagi Hat Nyai ni Jam tepat pukul 7.46 koma sampai Hat Nyai. Tak habis lagi. Dahsyat lah daripada hari Jumaat tu lagi. Jumaat, Sabtu, Ahad semalam. Hari ni Senin. Weh, 4 hari dia orang Songkran. Tak habis-habis lagi. Aduh, sakit lutut lah. Sakit lutut belah dalam. Ni nak kena pergi masas sana. Tu kemas lah tu. Okay guys, terima kasih lah pada kamu semua yang sudi tonton video ProRace ni, yang tak seberapa ride ke apa ni, Phuket Bike Week. Aku bukan nak songkran sangat pun. Aku dah tua and jalan semalam yang apa ni, hari pertama sampai tu pun aku berehat dulu. Lepas tu petang baru keluar sebab hari pertama tak ada lagi songkran. So hari kedua, hari Ahad, hari Sabtu tu baru dia ni kan, baru dia mula dekat Phuket. Jadi aku pun tak ada ke mana, relax lah, berehat lah.
Rehat, petang tu baru keluar pergi tapak Byway. Pergi tapak Byway kejap. Tengok-tengok baju apa semua. Baju pun macam design tahun lepas. Sama aja dengan tahun lepas kan. Cuma ada satu sikit kelainan 30 tahun tu. Dia asing pula. Dia asing pula dengan yang sama tahun lepas tu, yang belah sana pula. Dia tembak ah. Aduh, ISO, ayo ISO. Setuju? ISO tu. Nyamuk dengan badan. Nyamuk betul. So ni nak pergi Lee Garden lah. Memang tak lah. Okey lah, aku rasa sampai sini saja video aku. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Aku Broris. Motor bukan ukuran. Yang penting jiwa kena kental. Assalamualaikum. Dia kata panas sangat. Nak bagi sejuk.